Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel, Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ini Pak Haji nak memberitahu kepada sahabat-sahabat apa yang Pak Haji dapat info daripada sahabat-sahabat Pak Haji dan juga daripada geng-geng AMDAP. Baru-baru ni Pak Haji ada berjumpa dan bersembang dengan mereka. Jadi dapatlah sedikit info mengenai PRK Don Air Kuning. Apa yang Pak Haji dimaklumkan oleh pengikut-pengikut AMDAP yang mengatakan bahawa AMDAP akan menang besar di Don Air Kuning berbanding yang sebelum-sebelum ni, yang mana UMNO memenangi majoriti 2000 lebih tak silap Pak Haji pada PRU 15. Jadi apa yang Pak Haji beritahu kepada mereka, kita tak boleh nak kira pada 2000 PRU 15 punya keputusan, kerana masa tu PRU 15 UMNO beria-ria ataupun Barisan Nasional beria-ria untuk menumbangkan Pakatan Harapan, sebab UMNO dah hilang kuasa pada PRU 14. Itu sebab ramai ahli-ahli UMNO, penyokong-penyokong UMNO yang memberi undi kepada UMNO pada PRU 15. Dan pada selepas PRU 15 pula, pengundi-pengundi dan penyokong-penyokong UMNO ni dia tidak tahu yang mereka bakal ditipu dan telah pun ditipu oleh Presiden UMNO Wak Zahid Hamidi, yang mana UMNO telah bersekongkol dengan Pakatan Harapan, telah membuat dealing dengan Papanon, kan, yang seperti mana yang dinyatakan oleh Wak Zahid, Presiden UMNO, no DAP, no Anwar, no Bersatu. Jadi itu yang membuatkan keyakinan kepada penyokong-penyokong UMNO dan juga pengikut UMNO. Jadi sekarang ni kalau kita nak kaji balik PRK Don Air Kuning, tak boleh kita ikut yang dulu, sebab sekarang ni penyokong-penyokong UMNO ramai yang dah lari daripada UMNO. Dah yang juga ahli-ahli UMNO juga sebahagian daripadanya pun dah tak nak menyokong UMNO kerana UMNO dah jadi AMDAP. Ahli UMNO, penyokong UMNO rasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Wak Zahid yang telah menipu ahli-ahli UMNO dan penyokong-penyokong UMNO. Jadi ini yang kita kena kaji balik semula, kan. Hanya sekarang ni UMNO berharapkan pengundi-pengundi bukan Melayu, kan. Kalau harapkan pengundi-pengundi Melayu, dia dah lari dia punya sokongan, sebab orang Melayu dalam UMNO sekarang ni ramai yang tidak menyukai Wak Zahid, kerana Wak Zahid dah bersekongkol dengan Pakatan Harapan, kerana UMNO telah menjadi baruah kepada abang besar, yakni DAP. Itu yang kita kena kaji balik, itu yang kita kena lihat. Tapi Pak Haji malah nak layan apa yang puak-puak AMDAP cakap. Cuma mereka kata sekarang ni kita kena ikut arus, kerana apa? Kita dah dapat macam-macam apa yang kita hendak, UMNO hendak, kan. Dapat itu jawatan, dapat apa yang kita hendak semua, ni kerajaan bagi. Memanglah dapat bagi pihak korang saja, bagi pihak kroni-kroni korang, bagi pihak yang menjadi baruah-baruah kau, baruah saja yang dapat. Rakyat, apa yang rakyat dapat? Setelah UMNO bersama dengan Pakatan Harapan, apa nasib orang Melayu sekarang ni? Di Kampung Sungai Baru pun UMNO tak nak berjuang, tak nak bersama-sama berjuang dengan NGO. Dan isu pasal nak membaharukan undang-undang kerajaan tempatan pun UMNO tak nak bersuara. Ahli Parlimen Titiwangsa Johari Ghani pun tak nak bersuara pasal isu Kampung Sungai Baru. Lagi kata UMNO nak memperjuangkan nasib Melayu. Tak ada, sahabat-sahabat. UMNO sekarang ni tidak ada memperjuangkan nasib Melayu. UMNO sekarang ni seperti mana yang saya kata, Pak Haji katakan tadi, yang geng-geng AMDAP katakan tadi, dia terpaksa ikut arus kerana dia dah dapat jawatan, apa yang dia dah dapat. Ini puak-puak ni yang pengkhianat. Inilah puak-puak yang pengkhianat pada bangsa sendiri. Inilah puak-puak yang pengkhianat pada parti sendiri, parti kuat orang Melayu, kerana telah menjadi
pengkhianat telah menjadi baruah kepada Pakatan Harapan. Jadi apa yang dikatakan oleh geng-geng AMDAP tu dengan beberapa gerakan mereka kepada Pak Haji cuma dengar sajalah. Ada juga yang penyokong-penyokong tu, sebahagian daripada penyokong AMDAP mengatakan dia tak kira siapa parti yang perintah, dia sokong. Sebab apa? Pembangkang bukan boleh bagi apa, kan? Sekurang-kurang sekarang ni walaupun DAP ada pun, kita tak suka DAP pun, DAP dah duduk dalam kerajaan, dia boleh bagi apa yang rakyat nak. Sekarang ni rakyat dapat apa? Sekarang ni apa yang rakyat dapat? Kita bukan soal dia bagi dedak beg beras, bagi dedak dengan duit STR. Itu bukan persoalannya. Persoalannya sekarang ni, kita kena ingat di zaman pemerintahan kerajaan Madano ni yang bersama sekongkol dengan puak-puak AMDAP ni telah menghuru-harakan negara dengan keadaan isu agamanya, dengan keadaan ekonominya, dengan keadaan ketimbangnya, dengan keadaan kos harga hidup, berbagai-bagai lagi yang berlaku dalam negara. Tapi kalau korang fikir macam puak-puak AMDAP ni, geng-geng AMDAP ni fikir pasal soal apa yang dia mereka minta dapat, itu bagi dia saja segelintir saja orang-orang yang menjilat wak jahit. Penjilat wak jahit dalam UMNO, yang majlis tertinggi UMNO, yang ada jawatan dalam UMNO, itu semua penjilat wak jahit yang mereka tidak hiraukan tentang kesengsaraan dan kesusahan rakyat. Ini yang orang Melayu kena sedar. Ini yang rakyat kena sedar. Sebab tu kenapa kita kena tolak AMDAP. Sebab AMDAP dah menjadi baruah kepada abang besar. AMDAP tak berani nak memperjuangkan dan mempertahankan nasib orang Melayu. Lagi-lagi tentang agama yang diperkotak-katikkan sekarang, yang dihina, yang berbagai-bagai. So, apa lagi yang orang Melayu nakkan mengharap daripada AMDAP sekarang ni? Tak ada sahabat-sahabat. Selagi Wak Jahit memegang sebagai presiden AMDAP, memang selagi itulah orang-orang Melayu akan menjadi merempat di tanah air sendiri. Tengok sedikit demi sedikit negara kita dibuat macam mana apabila Pakatan Harapan memerintah. Berbagai-bagai onah dan berbagai-bagai benda yang berlaku dalam negara kita ni. Dengan kos harga hidup kita sekarang susah. Beras tempatan pun konon-konon dulu nak hapuskan Bernas punya monopoli. Akhir sekarang ni kartel-kartel yang monopoli. Nampak tak permainan-permainan licik mereka? Ini yang ada pengkhianat. Sebabnya yang ada pengkhianat dan munafik dalam Pakatan Harapan ni yang membuatkan abang besar kepala. Jadi orang Melayu kena sedar. Orang air kuning terutama kena sedar dengan apa yang dimainkan oleh UMNO, yang dimainkan sentimen oleh UMNO. Jangan percaya langsung selagi UMNO masih lagi di bawah Pakatan Harapan. Tolaklah UMNO kali ini. Kita tolak bagi dia sedar sikit orang-orang AMDAP yang ada sekarang ni. Sahabat-sahabat, UMNO yang original, insyaAllah dia akan bantu kita. Orang UMNO yang original, dia tak akan bagi undi kepada AMDAP di Don Air Kuning. InsyaAllah saya yakin orang-orang UMNO yang di Don Air Kuning memang faham tentang apa yang berlaku dalam negara kita. Yang tak berhenti bahasa ni adalah puak-puak munafik, puak-puak yang kaki jilat, yang duduk dalam AMDAP, yang sanggup jadi baruah kepada abang besar. Jadi kepada pengundi Don Air Kuning, sekali lagi Pak Haji ingatkan, kalau dia datang bawa apa saja habuan, apa saja jedak yang dibawa, ingat, ambil saja. Jangan cakap banyak, ambil tak cukup, minta lagi, minta dia tambah lagi. Pak Haji akan ingatkan dari sehari ke sehari tentang perkara ni kepada pengundi-pengundi Don Air Kuning. InsyaAllah Pak Haji doakan semoga Don Air Kuning dapat dimiliki ataupun dapat diambil alih oleh Parti Perikatan Nasional. InsyaAllah tu doa Pak Haji. Mudah-mudahan apa yang kita doakan selama ni Allah makbulkan. Jangan lupa sahabat-sahabat, kita jumpa di lain-lain video untuk kita kongsikan info-info yang terkini. Balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.